Kadang-kadang hanya 2 tempat dalam rumah. Bila dihias betul-betul terus, buat ruang tamu nampak lengkap. Sudut tepi pintu masuk dan sudut belakang sofa. Sebab tu aku cuba artificial olive tree ni bila nampak ramai guna untuk naikkan vibe rumah dengan cara paling mudah. Pokok ni memang sesuai untuk floor decoration indoor. Siap datang dengan pasu. Daun olive nampak realistik. Batang pun nampak natural. Ada pilihan ketinggian ikut keluasan rumah. Dan paling best terus susun je dekat sudut rumah terus nampak jadi. Aku perasan benda ni masa hari raya lepas. Bila saudara mara datang rumah. Tengah kemas rumah, aku tengok semua memang dah nampak elok. Sofa tersusun, lantai bersih, cushion semua cantik. Tapi bila buka pintu rumah kali ni, terus rasa puas hati sebab sudut tepi pintu nampak cantik. Macam rumah yang memang dijaga detail dia. Tetamu masuk pun terus pandang dekat situ dan puji rumah nampak tenang. Dulu aku selalu fikir sudut tepi pintu ni tak penting. Rupanya bila isi dengan dekor yang sesuai, terus nampak rumah ala minimalis. Tak nampak serabut. Tak jadi tempat campak barang. Dan tak perlu fikir penjagaan rumit macam pokok hidup. Sudut belakang sofa pun sama. Dari depan memang sofa dah okey. Tapi bila family datang ambil gambar ramai-ramai, background terus nampak lebih cantik dan penuh. Dinding tak nampak kosong lagi. Ruang jadi lebih seimbang. Kalau rekod video dalam rumah pun, background terus nampak lebih estetik. Aku perhatikan ramai guna artificial olive tree ni untuk diletakkan di suatu sudut dalam rumah. Aku cuba sebab terus terang aku bukan jenis rajin jaga pokok hidup. Jadual kerja dah penat, balik rumah nak rehat je. Tak kuasa nak fikir siram pokok, baja dan potong daun bagai. Bila barang sampai, aku ingat besar macam ni susah nak set up. Rupanya bentukan daun ikut bentuk yang kita nak sebab ranting dia fleksibel. Aku test letak tepi pintu dulu. Terus nampak macam interior kondo mewah. Serious vibe dia terus berubah. Walaupun lantai rumah, aku masih guna tiles biasa yang ramai rumah di Malaysia guna. Esoknya aku alih pula belakang sofa sebab nak test angle lain. Lagi terkejut. Terus nampak macam ruang tamu yang orang selalu perkatakan. Padahal kabinet TV lama masih sama. Langsir masih sama. Sofa pun sofa lama. Cuma satu pokok ni berjaya bagi ilusi rumah nampak bajet mewah. Mak aku datang rumah pun benda pertama dia tegur bukan TV baru ke apa. Dia terus cakap, rumah nampak lain sekarang. Kawan aku datang ingat aku tukar interior designer. Aku gelak je sebab benda ni literally cuma satu dekor item. Part paling best, tak perlu siram, tak perlu jemur. Kalau ada kucing pun tak kacau sangat macam pokok hidup. Habuk lap sekali-sekala siap. Ini jenis barang yang orang selalu nampak simple dekat shopping online. Tapi bila letak dalam rumah terus nampak ada efek besar. Segera check out sekarang. Kalau rumah kau ada sudut, tepi pintu kosong atau belakang sofa hambar. Ini memang shortcut paling senang bagi rumah nampak mewah tanpa renovate.